Isteri yang disebut oleh Imam Ghazali bahawa isteri itu ada 8 jenis. Salah satu jenisnya ialah jenis isteri babi. Kasar ni. Jenis isteri babi disebut oleh Al-Imam Ibn Ubaid dalam kitabnya Nuzhatun Nadhirin. Bila nakal daripada Ihya Ulumuddin. Isteri jenis babi ni tuan-tuan, ialah dia kerja dia makan, minum, tidur, makan, minum, tidur. Langsung tak ada khidmat pada suami. Dan tidak taat pada Allah dan Rasulnya. Tak ada semayang, tak ada ibadat. Tak ada khidmat pada suami. Ini isteri yang hidup cara babi. Isteri yang paling baik hidup cara kambing. Oh, ada cara kambing pula. Macam mana kambing? Seluruhnya bermanfaat. Susunya, dagingnya, sifatnya. Sifat. Ada isteri seperti ular. Helahnya, pandainya, bermain, kata-kata. Tapi hatinya lain. Pandai dia belik suami dia. Sebagaimana seekor ular. Pandai pula dia meloloskan, melepaskan dirinya. Bila suami kata, awak ni salah. Saya tak salah. Orang lain salah. Dia akan salahkan orang. Anak awak ni tak ajar ke? Sampai nak tak apa-apa cerdik. Tu cikgu dia salah. Bukan saya. Kan kita dah bayar orang kat cikgu dia. Ni isteri jenis ular. Dia tak akan kata dia salah, cikgu. Kalau tak cikgu pun, yang van tu yang datang ambil lambat, terganggu emosi dia. Sebab tu dia tak cerdik. Dia tak akan kata dia salah. Dia tak akan ambil tanggungjawab salah. Tuan-tuan tegur, dia tak ngaku salah. Sampai sudah. Walau salah, tak ngaku. Nak minta maaf, jauh sekali. Ini jenis ular. Dia boleh mematuk kita. Time kita salah, siap. Dia belik macam ular sawa. Mati kita. Dia patuknya kita. Ini bentuk isteri. Ada jenis kalajengking, ada jenis tikus. Menarik takbir Imam Ghazali. Jenis tikus ni tuan-tuan tak reti jaga hati suami. Perhabis pandai. Perhabis hati suami. Pantang suami duit lebih bang, lansir, kosing, sopa, tukar tu, tukar ni. Awak ni kerja perhabis duit je. Tak reti nak tambah duit saya. Pada benda tak perlu. Bukan dia mencuri duit suami. Tuan-tuan, ada orang mencuri duit suami. Dia menega dengan suami dia. Yang masuk dalam machine duit tadi RM10, dalam poket dia RM50. Isteri watak macam ni ada. Mencuri. Dia tidak setia dengan suaminya. Ini isteri perangai tikus. Tapi saya nak sebut perangai babi tadi tu. Tapi yang baik ialah isteri berperangai kambing. Yang taat, yang patuh. Dia mengembek juga. Ngembeknya kasih sayang, bek, kasih sayang. Artinya ngembeknya tahu bahawa dia tu kambing bukan lembu. Tak ngembek ni kambing ke lembu. Kita tahu itu perempuan. Ngembeknya atau ngeluhnya kasih sayang. Ngeluhnya sebagai seorang manusia. Tapi dia bermanfaat. Susunya, dagingnya. Mudah jaga dia, pera dia. Mudah. Dia memudahkan. Dia tenang. Air tak ada pun tak apa, tak mandi. Sebab apa? Sifatnya ambil mudah. Kambing, hulu apa pun makan. Kambing tak pilih makan tuan-tuan. Tahu-tahu kembung perut je mati. Maka ini sifat-sifat wanita yang baik.